suka. Kau nak ajak aku pergi membeli belah ni kan? Ayo, kau ni Ani. Asyik-asyik nak membeli belah je. Memanglah. Apa lagi? Membeli belah kan seronok. Bukan apa. Aku nak minta tolong dari kau lah. Oh, nak minta tolong. Boleh. Kau nak aku tolong macam mana? Seganlah pula. Lah, apa segan-segan pula ni? Macamlah kita ni baru berkenalan. Cakaplah apa dia yang kau nak. Tolong temankan aku pergi bilik ruang tamu boleh? Aku tertinggal telefon aku kat situ lah. Lah, itu je ke? Apalah kau ni, Lakshmi? Nak pergi ruang tamu pun takut? Ish. Jomlah kita pergi. Jom. Kau takut terserempak dengan hantu ya? Makan, Lakshmi. Ayo, kau tak tahu kan ni? Apa dia? Kat berita sekarang kan banyak kes culik. Kita kena lebih berhati-hati tau. Sebab itulah aku ajak kau temankan aku. Alah, setakat nak pergi dari dapur sampai ruang tamu, tak ada hal lah, Lakshmi. Lagipun, siapalah nak colik kau? Kalau aku yang ada rupa cantik macam artis ni, berbaloilah juga kalau kena colik. Wang tebusan untuk selamatkan aku pun mesti berjuta ringgit. Perasan aku macam bintang Bollywood tau. Lagi terkenal daripada kau. Engkau bintang Bollywood? Engkau artis? Aduh, sakit perut aku. Aish. Betul tu betul. Ayo. Tapi kan, takut pula kalau aku betul-betul kena colik nanti. Tiba-tiba rasa macam seram pula. Betul tu betul. Tu pasal lah aku minta kau tolong temankan aku. Moi datang. Hah? Moi? Moi, kau nak pergi mana? Boleh aku ikut? Moi, Ani tanya kau soalan tu. Lakshmi, ada apa? Kau tak dengar ke Ani tanya kau soalan tadi? Ani? Mana Ani? Tak nampak pun. Kau ni ada-ada je lah, Lakshmi. Kau ni biar betul, Moi. Mata kau okey ke? Takkanlah kau tak nampak Ani yang tegak sebelah aku ni. Alah. Macam manalah aku tak perasan tadi? Okeylah. Aku pergi dulu ya. La. Moi, nanti. Tunggu dululah. Moi. La. Apa kena dengan Moi tu? Lain macam je aku tengok. Entah. Tadi tu bukan Moi kot. Mungkin tadi tu robot yang rupa macam Moi kot. Jeff kan pandai buat robot. Ish, tadi tu memang Moi lah. Apalah kau ni? Sampai hati. Oh, habis tu kenapa tadi perangai Moi macam pelik je aku tengok? Lepas tu dia buat tak tahu je kat kau. Macam kau tak wujud. Moi masih merajuk kat aku lah tu. Merajuk? Merajuk pasal apa pula ni? Moi merajuk sebab kalah main nyorok-nyorok. Moi kata akulah yang buat dia kalah. Ayo, itu macam pun boleh merajuk ke? Ish. Okeylah, Lakshmi. Aku pergi dululah ya. Ani, tunggu kejap. Aku tak jadilah nak ambil telefon aku. Jomlah kita pergi membeli belah. Ani, kalau pasal membeli belah,